Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, geng. Okay. Salam siaran sahabat-sahabat. Dah lama dah aku tak bersiaran. Terlampau lama dah aku tak mancing, geng. So hari ni aku turun dengan sahabat aku yang dah lama dah tak turun mancing sekali. Tu dia. Dia tengah memunggah sampan Cik Bain. Hari ni aku turun berdua je. Hari ni air agak besar. So aku berada di JT Nelayan Tanjung Harapan. So, apa hasilnya? Kita tengok ada ke tidak ikan air besar-besar ni kan. Ada ke ikan yang besar-besar bas, ataupun kita makan angin je sahabat. Alright, jom. Ini tekong kita pada hari ni, Encik Bain kita, otai selat. Dia tengah mengejar sampan. Ini aku jadi pengangkat sahur je sahabat. Alright, jom sahabat, let's go. Follow. Let's go guys. Let's go. Jom guys, kita pergi Lubuk Bain. Aku ikut dia ni ada makna gak, geng. Boleh tahu lubuk dia. Alah, nampak apa? Cahaya matahari lah. Alright, geng. Jom, let's go. Alright guys, kita sekarang berada di spot yang pertama, spot favourite si Bain. Tu, geng. Ni sampan baru sampai. Alright, geng. Aku pun baru letak. Aku pakai 2 joran je, geng. 1 joran ni kita simpan dulu, geng. Sebab mesin aku yang satu tu macam bermasalah. Alright, kita tengok dia patuk tak patuk, geng. Alright, geng. Strike aku, geng. Strike aku yang pertama, geng. Apakah dia, geng? Aku dah ambil Bain. Ya, geng, itu dia. Sabur. Oh, kedurian. Ikan durian. Ikan duri, geng. Tu, geng. Resen aku yang pertama duri, geng. Koyak ni. Tu, geng. Ni jadi ikan bekok aku ni sudah ni, Kang. Alright, geng. Ini first strike aku, geng, petang ni. Alright, bagi aku buka dulu, geng. Kita sambung. Ni kau ada. Alright, geng. Strike aku yang kedua, geng. Ada duri lagi, geng. Macam iya je, geng, duri ni, geng. Petang ni dia saja ke, geng? Cik Bun, geng. Cik Bun, geng. Habislah mata kail aku. Alright, geng. Bagi aku buka dulu Cik Bun, geng. Dia pun lapar juga, geng. 10 kali duri berseko. Aduh, kau gigit mata kail aku. Aku malas nak buat perambut. Aduh, aku pun nak ambil air. Alamak. Hai, jahanam dah rambutnya. Bodoh lah. Benda lah ni pun satu hal juga. Hai. Kena buntal je, potong. Lepas kan. Dia dah apa? Lanjut. Aku nak cabut tak boleh. Dah cabut, lucut. Aduh. Dia betul. Umpan? Udang. Boleh hidup? Tapi tak ini kenapa budak? Dah hancur dah. Aku nak kacak. Tak boleh cabut, Tak boleh nak cabut. Alright, geng. Kita
Sambung geng. Tu sahabat kita geng. Cik Bain kita apa dia naikkan tu geng? Apa yang dia naik kita geng? Mari kita tengok siapa yang kena. Oh, macam ikan bes geng. Ya geng, kedurian lagi geng. Kita petang ni melayan duri je ni geng. Koyak lah ni geng. Woi. Kita spot sebelah dia pula geng. Kita pergi ke sebelah dia geng. Alright, belum ada yang patut lagi geng. Apa ni nak jadi ni? Okay, nanti kita sambung lagi geng. Dia tak makan lagi. Tendang. Ni geng. Strike di waktu maghrib. Ikan apa geng? Macam ikan buntal je geng. Tak melawan pun. Lembut je punya lawan ni. Geng. Alamak. Mana geng? Macam je punya. Ni lah. Tengok gaya-gaya je ni. Yang mengikut dia tak melawan pun. Tebal pipi syukur lah geng. Betul lah si Bain cakap tu cakap Bain. Dia pun ambil video aku. Aku pun ambil video dia. Alhamdulillah. Ni umpan apa tadi aku pakai? Oh, udang kopek. Udang ni, udang cakap you. Comel punya. Tu lah geng. Setelah bertungkus rumus, akhirnya dia naikkan juga. Alright geng, bagi aku buka geng. Kita cari yang besar-besar bas geng. Alright, kita sambung geng. Alright geng. Ikan apakah geng? Ikan apakah dia geng kan? Tak melawan pun geng. Aduh. Ni yang tak syok ni geng. Ikan apa geng? Duri ke apa geng? Lepas ke? Mana boleh? Alah, lepas lah Wain. Aduh, kenapa dilepaskan? Masalahnya, buntal lah ni. Tapi putus. Aduh, cik bun lah geng. Alamak. Kabi kursi kabi gem lah. Alright geng, kita sambung ni. Aku nak buat perambut. Kebuntal ke? Aduh geng, ada lagi geng. Aku tak tahu ikan apa geng, keputus lagi geng. Macam cik bun je geng. Tadi dia dah putuskan aku punya tali. Tak melawan kau ni. Ya benar. Putus lagi ke? Dah buntal. Cik Bun geng. Hai, musim dia ni geng. Musim dia ni. Cik Bun geng. Cik Bun yang kedua lah aku ni geng. Oi. Dia pun nak makan geng kan. Asyik dapat ikan degerik je kan. Kacik juga. Alright geng, kita sambung geng. Alright geng. Ni satu ekor lagi. Oh, ikan apa ni geng? Macam best geng. Dia tarik dia. Macam best sikit geng ni. Duri ke apa geng? Macam best geng. Macam best geng ni. Entah. Best geng best. Geng. Mana geng? Mana geng? Mana ikan geng? Oi, mana geng? Bapak geng. Besar-besar bas. Ambil kau belukang. Belukang guys. Belukang. Nak buat apa belukang ni Bain? Cik belukang geng. Bapak berat ni. Pintu. Aduh. Bain. Memang best. Bapak belukang. Mana dah aku tahu. Alright geng, kita sambung geng. Geng. Geruk-geruk ke apa geng? Geruk-geruk ke apa geng? Alamak, lepas geng. Alamak, lepas geng. Gara-gara nak buka video je pasal je geng. Ada geng, ada. Ada geng, ada. Tali aku. Dia ni juga. Tali aku takut. Kedurian ni juga geng. Apa ni aku ni asyik cari umpan bento kat Bain ni. Macam mana gaya ni? Sekejap. Dia duduk celah mana ni? Kau nak ke Bain? Aduh.
dah geng ha. Kau duri kau jatuh kau meletup. Aduh geng oi. Jadilah geng. Daripada sunyi membisu. Amin. Tu geng. Aku asyik menggasak menetang ni je geng. Dapat tebal pipi, yang lain semua menetang ni. Untuk ikan buntal. Alright geng, kita sambung ni geng. Macam inilah keadaan dia geng, sahabat. Tu Cik Bain. Jam 9.30 malam, sahabat. Kita masih bermain dengan duri-duri. Ikan-ikan sisik lain mana pergi tak tahu, sahabat. Alright, nanti kita sambung lagi, sahabat. Kita tengok apa lagi ada. Tu geng, Cik Bain kita geng. Apakah hasilnya geng? Apa Cik Bain kita dapat? Tunjuklah sikit, ikan apa? Gerut-gerut lah geng. Dia naik gerut-gerut dah. Asyik dia dapat gerut-gerut geng. Aku borong duri. Alright geng, kita sambung lagi geng. Malam masih muda. Tu Cik Bain. Dia mancing 24 jam geng. Aku tak adalah sampai 24 jam. Orang tua geng. Alright geng, kita sambung lagi geng. Kita tunggu apa dia hasil-hasil yang seterusnya. Kita makan macam ni Tu Cik Bain kita lagi sekali. lama je. Dia melayan gelama pula geng. Kalau air kecil kan, lama pun makan. Mana ikannya? Tunjuklah sikit. Gelama geng. Lama je. Lama je geng. Aduh. Time ikan tak mau makan macam ni lah geng. Kita layan lah apa yang ada. Alright geng, nanti kita sambung lagi geng. Dah biasa main. Alamak, sangkut dengan Bain ni pula. Nampak aku ke? Dah, lepas dah. Tu lah. Tukar. Tukar geng. Ni lah geng. Adalah ikan-ikan sikit je geng. Tu geng. Rezeki geng. Tadi siang dapat tebal pipi, lepas tu tak dapat apa. Dapatlah ni. Tukar. Ekor dia jaga-jaga, sahabat. Alright geng. Alright geng. Kita sambung lagi geng. Dia nak kena datang pada dasar. Ada ke tak ada? Alah, tak ada lah si Bain. Alah geng. Okay. Sekarang jam 11.30 malam. Kita bermain di Navy ni, sahabat. Ada tong, sahabat. Tong hanyut. Nampak? Alright geng. Kita sambung lagi geng. Kita sambung lagi. Okey geng. Aku tak tahu ke ikan apa geng. Sampah ke apa ni geng? Sampah ni geng. Aku rasa Tak melawan pun. Ya. Sungguh dia. Tukar lagi geng. Bain pun dah tahu dah apa geng. Tu geng. Ekor dah geng. Aku kena tukar bari penetang ni. Gidi. Alright sahabat. Lain yang dicari, lain yang dapat jadi lah geng. Janji ikan. Inrak. Black ni. Baik kau putih dah. Aduh. Apa Bain? Dah kau putih dah. Aduh. Alright geng. Jadi dah geng. Daripada tak ada apa-apa. Ni binatang ni geng, kalau kena demam ni geng ni. Terbang ke mana kau? Bodoh.
Ni kalau tak dibuang, kena tangan kalau pisang guys. Aduh dah. Alah. Lagi tak geng? Ini jangan tersalah pegang. Boleh pitam. Alright geng. Ni tukar aku yang kedua dah geng malam ni. Ini dah geng. Alright geng, kita sambung lagi geng. Ni geng, ada lagi geng. Macam tukar juga geng. Gaya-gayanya dia dah ni geng. Dia juga geng. Masalahnya aku pakai udang tak tukar-tukar Wain. Udang yang sama. Dah 2 ekor dah. Oh, dah 3 ekor. Ni. Udang cangkuk you. Dia sesaja pula ni. Ingatkan ada daun baru ke apa ke. Wah, tadi aku dapat dah nak ekor lama. Orang tebing kan. Orang tebing ni canggih. Ada tu dia orang. Naik sampan pergi dah ke tengah dah. Main ke tepi pula. Dia sesaja ni. Sampai hancur udang aku. Kita gunakan untuk percubaan kali ketiga. Oh, jimat. Ikan kecil ni yang makan ni. Apa nama ni? Aku punya ni. Ubun. Alright geng. Kita sambung lagi geng. Ikan dah lompat dah Black. Iyalah Win. Geng, apa tu geng? Ikan apa tu geng? Oi, ikan apa ni geng? Ikan apa? Entah. Oh, senangin lah geng. Alhamdulillah geng. 18 tahun aku mencari dia geng. Akhirnya geng. Nampak geng. Senangin geng. Akhirnya. Aku ingatkan sudah enggak ada. Rupanya ada. Wah, mantap. Mantap. Akhirnya dia memunculkan diri. Ui, bertahun-tahun dah kau tak kena ke aku. Putus. Alamak, putus lah Wain. Lepas lah. Lepas Wain. Putus. Ada mata kail aku telan pula dah. Ada mata kail aku dalam mulut dia. Ingatkan tak ada dah tadi Wain. Aduh, alhamdulillah. Apa dia? Mana? Alah, kau dah hari-hari pergi Wain. Aku sekali pergi.
Seekor ikan, seekor satu mata kail. Kacau ni. Alright geng, kita sambung lagi geng. Dah bertahun aku tak dapat senangin geng. Kena juga dia, alhamdulillah. Tu sampai kita geng. Oh lama, selewak geng. Angkat sikit. Angkat selewak geng. Lama geng. Oh, besar geng. Mantap geng. Dah pukul 2 pagi ikan baru nak makan geng. Alright, kita sambung lagi geng. Ikan geng. Ikan. Melantur terus geng. Ikan apa dah geng? Oh, ini dah geng. Aduh. Lepas ni aku mancing ikut trip baik ni lah dia geng. Kalau aku bawa orang, aku yang kumpul-kumpul. Bestnya. Mana ikannya ni? Apakah gerangan kau ni? Baguk ni lagi. Aku ingatkan ikan spesies apa geng? Baguk lagi. Aduh, lah geng. Aku harapkan kurau. Rupanya si baguk rupanya. Betul geng, dia pun nak makan juga geng. Geng, bagi aku potong dulu geng. Sepotong sama dia. Alright. Sampah ke apa ni? Macam tak melawannya. Tadi menarik ke? Ketutuka lagi Bain. Dia juga. Banyak lempeng ke pula air ni. Kita makan roti canai je lah geng. Ini yang kelima. Yang keempat, kelima dah. 5 ekor menatang ni saja geng. Weh. Rezeki geng. Rezeki tu namanya rezeki. Alright geng, nanti kita sambung lagi geng. Alright geng, kita strike lagi geng. Ikan apa aku pun tak tahu geng. Kita tengok geng. Macam ikan duri geng kalau dah macam tu lari lain macam lari je ni. Ikan duri dah ni geng. Aku dah agak dah. Alamak, cik belukang pula dah. Belukang ni aku tak makan. Tu geng. Cik belukang. Duri kau terbang. Kau buangkan sampah aku ya. Woi. Habislah sampah. Aku punya kumpul. Tu lah geng. Dia pun nak makan juga. Nak macam mana geng? Alright geng, kita sambung geng. Kita layan sampai lah nak balik. Cuba ni kita. Tu dia geng. 4:45 minit pagi. Cik Bain kita menarik ikan apa tu geng? Senangin ke apa ni geng? Macam duri punya tarikan je geng. Senangin dah geng. Mantap lah geng. Betul lah, pandai lah abang ni. Tanda lah geng. Angkat sikit. Alamak geng. Alah. Kena geng. Aku pula geng, aku pula geng. Jatuh kolam. Kau tahu pindah awal-awal tadi ni. Alah, baik pun satu hal juga. Dia air tak masak lagi. Tahu lah, betul geng. Mana ikan aku geng? Video aku tak nampak, aku lupa tekan flash geng. Apakah gerangannya geng? Melantur-lantur geng. Walah, ikan sama juga geng aku ni. Aduh. Ikan ni juga geng aku. Alamak. Tu geng. Kedurian. Cik Bain dapat tanda ikan yang dia ajak-ajakkan. Alright geng, nanti kita sambung lagi geng. Alright geng. Kita strike lagi geng. Duri ke apa ni geng? Aku tak tahu geng. Mantap lah geng. Ini jangan lepas lagi. Mana geng? Macam duri je geng. Aku tak tahu lah geng.
Oh, 9 geng. Aku ni memang ikan berduri je lah aku dapat ni. 9. Ah, 9 geng. Memang masak asam podah je lah geng. Aku punya lauk hari ni. Dengan tuka, dengan ni, ni 9 geng. 9 belah 53. Alright geng. Nanti sambung geng. Apa dia? Alright geng. Jam 5 pagi baru kita start lagi geng. Aku tak tahu geng bila masa dia makan. Tak tahu tarik ada je menarik balik. Dia duduk diam-diam dalam tu geng. Kedurian juga geng. Alright geng. Nanti aku sambung balik lah geng. Alright geng, kita tengok hasil je geng. Hasil je geng. Ada. Tu lah geng. Ikan yang aku dapat tadi, tukar dari Meko, semilang, ada mayong, ada serangin. Serangin pun geng. Ni geng. Ada. Tu geng. Sebab pipi aku duduk kat kotak ni geng. Aduh. Tu geng. Tanda tadi yang si Bain dapat. Tanda yang si Bain dapat. Tu kelama geng. Kelama papan. Sebagak-bagaknya ikan. Alright geng. Tu je hasil yang ada untuk trip mancingan kali ini. Alright geng. Itu je asyik-asyik trip mancing kali ni yang aku dapat rakamkan. So terima kasih sebab menonton video aku. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Alright geng, tu sahabat aku, Cik Bain. Dia akan bertapa sampai ke pukul 6 petang sekarang. Aku balik dululah. Alright geng, kita jumpa untuk next episode. Bye bye. Assalamualaikum.